Di sana ulama-ulama mengatakan dua kalangan Syiah, satu kalangan Khawarij dianggap sebagai orang Islam. Kalangan Syiah Imamiyah dan Zaidiyah, kalangan Khawarij Ibadiyah ini dianggap sebagai orang Islam. Contohnya dia salah ijtihad. Salah ijtihad ni bukan dari Syiah, Sunni pada salah ijtihad. Ada salah ijtihad dalam Sunni sendiri, salah ijtihad. Jadi bila salah ijtihad dia nak pakai. Antaranya Syiah yang masih lagi nak bahas tentang siapa jadi khalifah. Abu Bakar ke Ali ke layak. Cuma dah mati dah. Mati dah, nak mati apa? Dia bahas pasal itu. Bincang dalam usrah, dalam usrah dia. Yang itu tak patut dah habis dah. Kita bincang yang realiti yang ada pada hari ini. Bahkan kita lihat Khomeini itu sudah lagi mazhab Imamiyah dah. Pada ikut Imamiyah dia tak boleh sembahyang jemaah, tunggu Imam Mahdi dia suruh sembahyang jemaah. Tak boleh lantik ketua negara, dia lantik ketua tentang empat pihak itu lantik. Ada ikut mazhab. Tapi masalahnya yang bawa masalah porok mazhab-mazhab yang salah ini adalah Sunni sendiri sebagai contohnya. Umpamanya benda yang tahu dia lemah. Contohnya saya sebut dalam ceramah, orang Cina India tak boleh jadi ahli zimah. Dalam kitab-kitab Syiah ini yang boleh jadi ahli zimah hanyalah ahli kitab nomor besi saja. Cina India tak boleh jadi kafir zimmi, kafir harbi saja, kena bunuh semualah. Itu dia. Sedangkan mazhab lain mengatakan, Hanafi dengan Maliki mengatakan golongan ini boleh jadi kafir zimmi juga. Kita kena baca sejarah. Sejarah ni Syafi'i duduknya Hijaz. Hijaz ni Mekah, Madinah, Taif, kawasan ni tak ada Hindu, tak ada pula. Abu Hanifah dia duduk di Iraq, masuk ke India, dia punya mazhab. Begitu juga mazhab Maliki, masuk ke utara-utara Afrika. Dan kita pendakwah kita mari di sini, pendakwah Islam, dia mazhab Syafi'i. Dia masuk Islam, dia tak bunuh Hindu, tak bunuh Muslim. Mengapa? Dia pakai mazhab ini. Menunjukkan di sana ada benda yang lemah dalam mazhab. Benda yang lemah ni kita tolaklah. Contohnya yang ketara lagi ialah dalam bab wudu. Sentuh perempuan, aula mastumun nisa. Menyentuh perempuan, la mastumun nisa. Di mana pemakaian Nabi la mastumun nisa ni ialah bersetubuh atau jama'atumun nisa. Disebut dalam hadis yang sahih, Aisyah sentuh Nabi ketika sembahyang. Sentuh Nabi kita sembahyang. Nabi itu bukan sembahyang, tak patahkan sembahyang itu. Ini hadis yang sahih. Umpamanya Nabi cium isteri dia sembahyang. Lepas itu ini hadis yang sahih. Jadi siapa yang kata tidak, sentuh kulitnya kulit batas sembahyang. Orang Melayu pakai sentuh batas sembahyang. Kalau kita bawa mengajar hadis ni, jadi wara lah kampung. Ini tak boleh. Kita yang tahu ni tak apalah. Kita kena faham. Dalam mazhab Syiah umpam nikah mut'ah, nikah kontrak. Itu zaman awal Islam. Zaman awal Islam takut berzina, maka buat nikah mut'ah dengan ahli kitab, dengan ini. Kemudian lepas Khaybar Nabi nasahkan hukum ini. Tapi oleh kerana hadis yang tak sampai pada Ibnu Abbas, kemudian Abah dia tak sampai hadis ini, dia mengatakan boleh. Akhirnya sampai hadis. Tapi rakyat mengatakan sampai ini tak sampai dalam kitab-kitab. Dan sebab itu Syiah pakai. Dan sebab itu oleh kerana ada Ibnu Abbas, walaupun dia kau Imamiyah mengatakan nikah mut'ah boleh, maka tak boleh kata kafir dan sebab itu. Kerana ada kau Ibn Abbas. Begitu juga dalam masalah sembahyang jamak. Masa mukim dia sembahyang jamak. Memang mengikut kau yang masyhur, yang muktabar. Masa mukim tak boleh jamak sembahyang ni. Kerana jamak sembahyang ni ialah kerana sebab-sebab masyaqqah, sebab-sebab musafir. Ini masa mukim jamak juga. Jadi Ibnu Sirin mengatakan Nabi pernah jamak masa mukim. Jamak masa mukim, nak qasar sembahyang masa mukim. Jadi Syafi'i mengatakan mungkin kan hujan, mungkin kan perang Khandaq dan sebagainya. Kerana ini mungkin ini tak ada pada dia. Maka Ibnu Sirin kata boleh jamak masa mukim. Maka kau ini tidak muktabar. Jadi Syiah Imamiyah memakai pendapat boleh jamak masa mukim. Kita tak boleh kata dia kafir dengan sebab dia jamak masa mukim. Tak boleh. Kerana ada kaul dalam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini ulama tabi'in, bukan sembarangan. Tak boleh. Walaupun kaum tuan-tuan, Ibnu Abbas dia sahabat, walaupun tuan-tuan pandangan dia. Sebab dia duduk jauh, hadis dia tak sampai kat dia. Maka tak boleh dianggap. Jadi kaedah menghukum kafir ni mesti yang pertama ijma'. Hadis yang mutawatir. Mutawatir hadis diriwayatkan oleh ramai. Kalau hadis diriwayatkan oleh dia seorang,
Dia menafikan hadis ni tak jadi kafir. Hadis ahad dia panggil. Tapi jahat adab. Dia anggap jahat adab. Tak boleh. Jahat adab. Macam Mu'tazilah umpamanya. Mengapa Zaidiyah tak dianggap kafir? Dia ikut mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu baru. Sedangkan kita kalam Allah itu khalid. Namun demikian ada kalangan yang mentakwilkan kalam baru ni kalam dalam bahasa Arab. Tulis pada kertas. Memang barulah kalam lafzi. Ada takwil dia kalam lafzi. Sebab itu tak boleh kata Zaidiyah ni kafir, keluar daripada Islam. Tapi ini jahat adab, tak boleh. Tak boleh kata kalam Allah ni baru, itu jahat adab dengan Tuhan. Tak betul. Namun demikian tak boleh kata kafir dengan sebab itu kerana ada takwil-takwil dia. Jadi kita kena sedar di dalam Syiah Khawarij pula sebagai contoh. Khawarij ini dia mengatakan hukum hudud potong tangan. Potong tangan mengikut pendapat yang diamal zaman Nabi. Potong tangan bergelangan ini. Khawarij kata tidak, potong ni, bau ni. Dia anggap salah mazhab ini, tak boleh. Tak boleh. Potong bau ni. Itu agak. Tapi tak jadi kafir dengan sebab itu. Khawarij yang ada di rumah tu hukum hudud tak pakai juga. Duduk bahas dalam kitab dia. Dia tak pakai hukum hudud pun. Jadi kita berbalah dalam masalah-masalah. Dan kita kena sedar bahawa dalam persidangan kemuncak negara-negara Islam, mereka seluruh para ulama-ulama Majma' al-Fiqh yang berurusan ini tidak. Majma' al-Fiqh ini dianggotai oleh ulama-ulama Sunni, ulama Syiah, Zaidiyah, Imamiyah dan ulama daripada Khawarij Ibadhi. Mereka dijemput kerana dianggap 8 mazhab adalah orang Islam. Iaitulah Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Zahiri, Imamiyah, Zaidiyah dan Ibadhi. Namun jangan kita kata mazhab ni betul, salah ijtihad. Itu keluar daripada Islam. Itu kena ada batas dia. Macam Bayaniyah mengatakan Bayan ni Tuhan masuk dalam diri dia. Itu tak bolehlah keluar. Memang ada Syiah yang begitu. Bukan kita kena sedar dalam masyarakat Sunni juga ada masuk mazhab ini. Di kampung-kampung Melayu ni sebagai contohnya yang pakai ilmu tafsir, tak payah semayang, tak payah dia kata dia mazhab Syafi'i tapi tak semayang. Mengapa? Ini kerana dia pakai mazhab batini. Jadi aliran ini masuk dalam semua mazhab. Kita kena sedar.